Awak kena ada minimum amount dalam account. Kalau tak, duit yang saya transfer tu tak boleh withdraw. I nak share pengalaman user kami. Mana tahu boleh bantu korang juga? So, cerita dia macam ni. Ada user ni dihubungi oleh buyer yang nak beli barang dia dekat mudah.my. Buyer ni cakap dia berminat nak beli barang yang user ni jual. Mestilah user ni reply WhatsApp buyer kan? Sebab ialah dia nak jual barang dia dan semua nampak macam okey. Diorang pun borak-borak. Tiba-tiba Buyer bagi link, dia kata dah bayar. Lepas tu dia cakap, Awak kena ada minimum amount dalam account. Kalau tak, duit yang saya transfer tu tak boleh withdraw. ini sebenarnya taktik scam. Biasanya, scammer akan hantar fake payment link, kata duit dah transfer, lepas tu suruh korang login dengan info bank atau kad kredit korang dan akhirnya paksa korang buat bayaran. Nasib baik, seller terus hubungi kami di social media untuk buat confirmation. Jadi dapatlah elak kena scam ni. Duit pun selamat, info peribadi user pun selamat. Kalau korang rasa ada benda yang mencurigakan atau macam ada benda yang tak kena, jangan tunggu dan jangan buat apa-apa tindakan. Chat dengan pihak kami terlebih dahulu. Customer support kami sentiasa sedia untuk bantu korang. Stay safe. Mudah.my